Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Cik Tah hari ini. Okey, hari ini Cik Tah nak berkongsi resepi Vietnamese roll. Nah, lepas tu Mas Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu dah. Okey, mula-mula Cik Tah ada stick crack ni, Cik Tah ambil 24 batang. Okey, lepas tu Cik Tah ambil sebatang carrot. Yang ni terserah pada anak-anak Cik Tah nak. Okey, lepas tu ni cendawan shiitake, Cik Tah ambil 7. Lepas tu sedikit daun bawang. Lepas tu dada ayam, sedikit. Okey, lepas tu ni untuk hiasan dia Cik Tah ada sedikit salad. Okey, selain daripada untuk Cik Tah nak buat Vietnamese roll ni, Cik Tah akan berkongsi sekali dengan dia punya penyicah. Okey, ni daun ketumbar Cik Tah ambil 50 gram. Lepas tu cabai melaka ni Cik Tah ambil 40 gram. Bawang putih 30 gram. Okey, lepas tu ni ayat limau ayat limau nipis ni Cik Tah ambil 10 gram. Lepas tu kalau boleh dapat gula Thai ni lagi elok lah. Cik Tah ambil gula Thai ni 20 gram. Lepas tu yang ni optional, kalau ada masuk, kalau tak ada pun tak apa. Ayat bawang putih. Lepas tu ni kulit popiah Vietnam. Okey, bahan-bahan tadi ni Cik Tah cincang halus. Ni cendawan, daun bawang, carrot, lepas tu isi ayam. Cukup mudah kita nak buat dia punya inti, tak payah pun. Mula-mula sekali kita pelekat api, hidupkan api nah. Okey. Okey, minyak tu jangan banyak. Kita tak mau minyak tu sehari bila kita balut dia duk meleleh. Kita tak mau. Sikit sahaja habuan kita kata abang kita kata dia nak ciao lah, nak bunyi tu. Jangan banyak sangat nak. Cik ingat dalam satu sudu besar cukup. Cukup, tak mau banyak. Nah. Tapi dia kena ada, dia tak mau kita duk abuih lagu tu. Bukan buat tu kan. Nah. Okey. Lepas tu mula-mula sekali Cik Tah akan masuk isi ikan. Isi ayam, isi ikan pula dah. Okey, masuk dah macam biasalah. Nah. Macam kita dah buat inti. Okey, ayam kita pun dah bertukar color. Nah, kita jangan masuk lama sangat nah. Okey, lepas tu kita akan masuk carrot. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita akan masuk cendawan ni sekali. Kita suka sayur banyak. Sedap. Okey, lepas tu kita kucai dia. Kita kata carrot ni sampai kata lembut. Cendawan ni dia lembut dah. Carrot ni tak ikut apa yang kita bubuh ni nak kata bagi nah. Okey, lepas tu untuk perasa dia kita akan masuk sedikit sos tiram. Ikut kita rasa masing-masing. Kita bubuh dalam anggaran 2 sudu besar. Anggaran Cik Tah nah. Okey, lepas tu Cik Tah akan masuk sedikit gula. Terserah pada anak-anak kita yang mana tak mau gula sikit. Okey, lepas tu kicap tu, sos tiram tu kita kata dah masin dah kan. Jangan banyak sangat garam. Dia tak basa garam pun dia tak mau juga. Setengah sudu kecil. Okey. Lepas tu kita masuk sedikit penyedap rasa. Okey. Lepas tu kita akan kucai dah. Okey, anak-anak, sahabat-sahabat kita tengok nah, dia kita kata minyak tu tak nampak. Minyak tu tak nampak. Kita tak mau, kita kata sekali macam mana kita kata, kita duk balut tu, dia duk keluar kat tepi tu minyak tu. Kita tak mau macam tu. Nah. Okey. Kita ingat ni pun dah masuk dah ni. Okey, satu lagi. Andai kata anak-anak kita nak masuk cili padi potong kecil-kecil. Kalau tak ada anak kecil lah. Kalau nak rasa pedas. Selain daripada dari sos tu nak rasa pedas dalam ni boleh. Tapi dia punya cili tu kita kata kena rancik bagi kecil-kecil. Jangan besar sangat nah. Okey, last sekali. Okey, dah masuk dah ni.
Last kali baru kita masuk daun bawang. So kita tutup api. Okay. Lepas tutup api tu kita kacau dia. Bagi masuk alam. Okey. Siap inti. Okey, ni kita proses kita untuk kita nak masak ni. Crack stick ni nah. Okey, kita janganlah buat mentah-mentah macam tu. Untuk Mak lah nak kata bagi. Kita celok dia sat. Okey, lepas tu kita akan letak api. Okey, cara dia ni cukup senang. Kita bagi air mendidih, kita tauk dia, kita tutup api, kita masukkan dia, kita kucah-kucah, kita angkat. Okey, lagi satu petua, jangan buang lagi plastik ni. Bila buang plastik ni, sekejap ikut dia kembang. Kembang setaman tu nak kata bagi. Yang kita nak buat besar ni, jadi besar ni. Nak kata bagi jenuh nak balut. Ni okey. Paper rice ni kita pakai 10 kali 10. 10 kali 10 nah. Kalau boleh dapat yang kecil tu eloklah. Sebab kita nak buat saiz mini. Sekali cedok ngap jalan. Cepat habis. Okey, lepas tu kita tunggu sat nah bagi air sampai mendidih. Okey, air kita dah basuh dah. Dah basuh pula, dah mendidih dah. Okey, kita akan masuk stick crack ni masuk pi dalam ni. Jangan lama sangat nah, jangan lama. Jangan lama, sat aja. Kita masuk ke semua tenang. Okey. Okey. Lepas tu angkat. Sudah. Angkat. Cacat lapatan. Okey. Habis dah. Okey. Lepas tu kita nak buat cara penyediaan dia. Dia memanglah rumit sikit. Tapi tak ada rumit kalau mana pun. Makan sedap nak cerita bagi. Okey. Lepas tu kita akan biar ni bagi sejuk dulu. Kita akan buat sos dia dulu. Sak aja sos dia. Prek. Jadi. Tu sak. Okey, ni daun ketumbak ni kita akan iris bagi kecil-kecil sikit sebelum nak masuk di dalam cok tu nah. Okey. Lepas tu kita masuk ke dalam ni sekali dengan cabai, sekali dengan bawang. Masuk ke semua sekali. Yang mana kot lah. Nak jadi apa banyak tu cerita. Cabai tu lekeh sangat. Kurang-kurang maulah kita kata 1 gram. Boleh nak masuk. Masuklah. Tak ada masalah. Okey, kalau boleh dapat kita kata gula Thailand ni lagi bagus lah. Tapi anda kata tak ada, nak pakai gula putih pun boleh. Okey, lepas tu rasa dia terserah pada anak-anak kita. Kalau kata manis, tak rasa manis kah. Kita buat ni ngam-ngam. Ngam-ngam sui dia pun kata. Elok-elok je nak kata manis melecah sangat pun dok. Nak kata masam berdeting pun dok. Okey, kita masukkan perahan 5 ni. Lepas tu air bawang putih ni optional. Kalau ada, tak ada pun tak apa. Okey. Masuk yang ni. Lepas tu kita akan masuk sedikit garam. Okey. Dan sedikit penyedap rasa. Yang ni optional. Kalau tak masuk pun tak apa. Nak masuk pun tak apa. Okey. Total lepas. Okey. Ni. Okey, lepas tu tunggu sat kita nak pi chop dia sampai halus. Okey, tadi cikta terlupa satu bahan. Sos ikan ni Okey, sos ikan ni cikta masuk lebih kuranglah 1 sudu besar sudah. Jangan masin. Jangan banyak sangat. Sat ikut masin. Okey, sos ni kalau kata banyak boleh simpan dalam peti. Ingat-ingat dalam 2 minggu tu boleh pakai lagi.
Nak kuk lah hari ni tak habis. Oh, lepas tu minggu depan nak buat kuk ada orang nak mai kan. Boleh pakai lagi sos ni nak. Okey, betul kita akan masuk dalam piring. Okey. Okey, untuk sos siap. Lepas tu ni kita nak buat penyediaan dia dah sejuk dah. Nah. Okey, untuk penyediaan dia, okey stik ni kita akan bahagi dua. Nah, yang kita rebus tadi ni. Kita akan bahagi dua. Lepas tu kita akan kupas dia. Kami kata kupas lah lebih kurang. Buat lagu tu. Jangan besar sangat. Nah. Okey buat. Sampai kecil satu sudahlah. Kita kata agak kata merah ni dengan putih ni sama. Jadilah. Nah. Okey, lepas tu kita akan ambil ni rice paper ni. Okey, ingat rice paper ni dia tak boleh lama. Kita kata sekali lalu saja. Jangan lama jangan lama. Tak mau. Bila lama sekali Allah dia lembut tu nak cerita bagi jenuh nak lipat, nak cerita bagi. Nah. Okey, kita lalu macam ni. Nah. Okey, cerita ayak tu ayak apa? Ayak kita pakai ayak suam. Okey, letak dia agak kata menaik sikit. Nampak tak? Menaik sikit. Sini bagi banyak, sini jangan banyak sangat. Okey, kita akan masuk inti dia. Okay, lepas tu kita akan masuk salad. Yang mana kuk lah anak-anak kita nak mula menego tu boleh aja. Okay, salad ni kita bagi dia terjengung keluar. Bagi dia terkeluar sikit nah. Okay, tu kita akan lipat macam ni. Okay, lepas tu kita tekan dia. Okay, sebab tu kita pakai yang ni. Senang kita nak kali. Nah. Okay, lepas tu lipat macam ni. Pegang dia di sini ni. Bagi kuat sebab apa kita nak lipat dah. Bagi kejap. Tu dia. Ni. Okey, ni masuk balik. Sudah. Kejadian dia. Nah. Bukan benih pokok nah. Tak ni duk kata benih pokok apa cerita ni tanam nak cerita bagi. Okey, lepas tu mak kita nak tunjuk satu lagi. Kita akan koyak dia. Mula-mula untuk kita nak buat penyediaan tu memanglah kita kata agak rumit lah sikit. Apa-apa benda pun macam kita baru nak belajar tu memanglah payuh. Okey. Kita akan celup. Okey, kalih dia. Letak dia. Sini agak kata sinci lah. Yang ni bagi lebih. Bagi lebih banyak yang bawah ni. Okey, masukkan inti dia. Inti dia tu tak mau bagi sikit. Kita mau bagi dia terjenguai, bagi orang nampak. Kata benda ni Allah ayam seketui. Kita kata bagi nampak inti dia tu. Nah. Okey, lepas tu kita masukkan salad. Okey. Tu kita lipat naik. Oh, terlalu patak-patak. Lipat naik. Dia bila kata lembut tu memang dia payah nak lipat. Okey, kalih dia. Pegang kat sini. Pegang tau ni. Nah. Lepas tu gulung aja macam tu. Nah. Okey. Alhamdulillah. Kejadian dia tu. Lepas tu anak-anak, sahabat-sahabat kita tunggu sat. Kita nak balut dia sampai habis. Tunggu sat lah. Alhamdulillah siap dah Vietnamese roll kita. Okey kita buat style mini punya untuk kita kata sekali ngap tu jalan dah. Cicah tu ngap sekali. Tapi kalau kata anak-anak sahabat-sahabat kita nak buat satu batang stik tu, kena ambil dia punya rice paper yang panjang.
Yang ni Cik Tak ambil 10 kali 10 tu bukan pasal apa. Cik Tak nak kerat dua, nak cerita bagi. Lepas tu ni sahabat-sahabat Cik Tak, perkongsian Cik Tak pada hari ini, pokoklah yang mana anak-anak Cik Tak nak buat berniaga kan boleh juga kita katakan. InsyaAllah mudah pun tak banyak mana. InsyaAllah nah. Lepas tu sekian perkongsian pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dengan anak-anak Cik Tak semua nah. Okey, jangan lupa nah share, like, subscribe channel Cik Tana. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.